atas penentuan sempadan darat antarabangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan 2 konvensyen dan 1 perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, konvensyen persempadanan antara Kerajaan British dan Belanda, Boundary Convention 1891. Untuk Sabah, perjanjian persempadanan antara Kerajaan British dan Kerajaan Belanda, Boundary Agreement 1915. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, konvensyen persempadanan antara Kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928. Bagaimana penentuan jajaran persempadanan di kawasan Outstanding Boundary Problem OPB, Sungai Sinapat, Sungai Sesai yang menjadi isu ketika ini adalah berdasarkan kepada Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915.